Okay, plan asal nak cari mi celup tapi kita jumpa bunga rafflesia. Sekali dalam seumur hidup kalau datang Kelantan kena hiking cari bunga rafflesia di lodging Gua Musang. Tak perlu fit macam atlet pun nak masuk cari bunga rafflesia. Siapa-siapa boleh masuk. Musim panas sekarang adalah waktu yang paling sesuai. Macam mana dia nak cari dengan seribu ekar ni? Tengok video Ablah sampai habis macam mana nak tengok bunga rafflesia sebagai orang biasa. Lodging Highland Campus Band. Selamat pagi. Hari ni kita nak buat konten masuk dalam hutan tengok bunga rafflesia. Lepas tu kita tengoklah kolam renang semalam tu. Ni view dia. Kolam renang ni untuk budak-budak saja. Ni cantik sekali. Dia punya tasik kolam ikan ni. Ni pada waktu pagi ni. Ni pukul 7. Okey, lo ni Ablah nak pergi ke R&R Lodging untuk sarapan. Di R&R Lodging ada ATM. Jadi nak kamera Highland tak serusing, tak ada duit cash. Masalahnya ada duit ke tak? Dah naik ground ni dah. Ada. Tak boleh kaki terpanjang. Buat lapu. Buat lapu lah. Mah bewek daripada terpanjang. Terpanjang. Sampai di pusat konservasi, tutup dah dengan rock. Okey, Gajah Negeri sila tebas rock. Belakang kita ada elak lada juga. Dalam ni semakin banyak lada sayur. Dalam hutan dia maju gila siawak. Kita dah sampai di pusat Taman Konservasi Rafflesia Tanah Tinggi Lodge. 15 minit siawak sampai dah. Ni kita bersama guide kita Abel Rosli. Okey, penduduk sini lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita boleh dapat bunga yang dah kembang, mana dua kuntum lah. Ada yang baru, ada yang kelima pun ada, hari yang pertama pun ada. Ni signboard ke Gunung Tangga lah. Ni dia punya signboard. Daripada sini ke Gunung Tangga lebih kurang dalam 9 jam lah. Mana sepadan Pahang dengan Kelantan lah, dia punya border. Tongkat untuk kegunaan dia untuk menghalang daripada licin lah. Saya memang orang asli sini lah. Memang orang di sini. Ikut ayah dengan atuk saya sehingga 42 tahun sekarang. Dia ada 3 checkpoint lah dekat tu . Ni cross sungai, ni bukit, ni mini waterfall. Halia lah, menghalia hutan. Ini dia punya apa? Ni bukan vitamin kepala, vitamin rambut. Dah lagi satu ni. Rambut, ambil ni, sapu kepala. Bagi dia sejuk. Bagi dia sejuk. Sejuk. Ni, tu. Air ni, sapu kepala. Tadi lah. Tadi. Buah ara ni. Ada hutan ni. Buah ara. Gula ni. Kat gulai lah. Macam sayur juga lah. Ni tanda laluan untuk ke bunga lah. Kalau walk in, kalau boleh ya tu all in lah. Termasuk power dengan guide. Lalu boleh ya untuk trekking ke Rafflesia gini. Tu sebelum ni tak ada masih lagi kena ke tiket lah. Lepas pada ni mungkin kena tiket lah. Tak, contoh dia buka sepanjang tahun. Kawasan ni digazet 1000 ekar untuk konservasi Rafflesia ni. Jadi dalam 1000 ekar ni kita tak tahu bunga tu ada mana. Ada hak mekar sini, ada hak hidup sini. Ada hak mati sini, ada hak hidup situ. Kalau ada bunga contoh macam hari ni bawalah buka trip. Bila tahu tak? Ni nak tanya soalan. Antara 1000 ekar ni macam mana boleh tahu bunga? Okey, dia ada kelebihan di guide ni. Macam mana dia nak cari dengan 1000 ekar ni? Macam mana dia nak cari? Mana bunga duduk situ? Yang mari sini tak ada. Lelah dia ke? Dalam masa sehari dia boleh jumpa. Kelebihan guide orang asli sini. Okey, pengalaman dia simple saja. Kalau dah biasa tempat ni daripada kecil kita lahir sini sehingga dah dewasa memang dia cakap sentiasa ada lah. Kerana dari segi ingatan kita. Kesimpulannya maknanya kalau kita tahu dah bunga duk mana, belum tentu lagi kita mari tu akan ada jumpa bunga, betul tak? Memang betul lah. Walau bagaimanapun wajib kena dapatkan orang guide, dapatkan orang asli untuk menjadi panduan perjalanan kita. Anai. Hak padu lah, macam kena pingak kena. Duk ke? Wanita. Dia sepak kenggo. Tu terkena tu macam kena sengak. Kalau budak kena gelanti, kena gelanik. Pernah dengar? Tak pernah. Pernah jumpa ke? Pernah tengok gambar. Gambar. Tapi tak tahulah. Tak. Ni kita orang cakap tu sebagai penghargaan sebab abang dah masuk mana
kampung saya lah. Ibarat contoh dia. Kerang. Ni Ah. kita pakai. Ni dia punya kelebihan dia lah. Mana dak budaya tu kita menghormati pun ada. Panjang umur. Kategori track hardcore. Dia ada lagi hardcore. Hot pacok direct. Biasanya duk santai 15 minit sampai tak geruk dah. Dia gear masuk tak molek. Tapi nok juga sampai di puncak Lagi aman-aman. Dia ada satu macam cabaran pula. Dia kuat. Stamina dia kuat tapi dia tenaga tak ada. Buah pinang. Paling lama biasanya cari refleksi aku kita kembara refleksi lagi ni. Paling lama 3 jam. 3 jam dia puncak gunung tangga. Dia biasanya guide seorang guide untuk 10 orang belah. Dia 10 ni untuk kita mudah nak handle lah. Kalau package budak sekolah pula. Tu harga ada harga special. Untuk seorang ataupun 2 orang 350. Bila dah lebih pada 3, lebih pada 4, barulah dia akan berkurang. Mana minimum dia 7 orang. Harga 80. Oh cik, berat air bela ada lebih demo tu. Ada tak berapa ketinggian? Tangga 2014. 2014. Mana kita anggaran lebih kurang lebih lebih Inilah ni jarak dia. Banyak ni tempat baru. Baru tempat. Baru lah. Masuk dalam semak ni baru. Ada dah. Okey, jumpa dah siap awak bunga rafflesia belakang ni. Hak ni spesies apa? Carry. Carry. Kasih carry. Carry. Jumpa seekor carry belakang. Mana di lodging ni. Nak tahu ya ada lalak deh. Fasa. Dia punya lalat dah. Nak tahu rafflesia dekat kita ya bunyi lalak tu. Start nak pelihara lah. Tengok ni. Nak pelihara. Tengok tu. Kita tak nak akar dia Tu dia punya bud dia yang tak kembang lagi. Satu bunga so. Yang dua twing. Yang Twing. tiga hak jackpot tu atas pokok. Atas pokok. Yang ketiga, yang keempat hak tu lagi jackpot twing atas pokok. Oh. Yang kelima payung. Payung Ada gini. jenis macam payung gitu. Tu trik akrama. Ilmu rafflesia ni first time tengok daripada depan ni saya awak. Tengok gambar sebelum ni. Tapi tak bang busuk macam orang kata bang busuk. Dia tak ada lah busuk soalnya yang sabuh kan. Ni mungkin akar dia ni. Ni. Akar dia juga. Tu macam punah dah. Tu lama dah. Lama dah. Tu lama dah. Ni baru ni. Ni umur berapa ni? Mana? Ni dah 9 dah. Dah 9 bulan. 9 bulan. Tengok dalai ada bintik putih. Tu dalai dia. Lepas tu ada macam apa ada bahasa sains? Pastel. Tapi sekarang pun ada. Tu pun. Kalau situ kiranya ada 4 bunga nanti kaki tumbuh. 4 5 lah. 5. Sorry. Baby dah. Tapi tak semuanya 4 tu semua buka. Dia tak. Tak semua Bulan buka. tentu lagi lah. Close up bunga rafflesia. Dalai Di dia. dalam semak-semak. Tak perlu fit macam atlet hiking pun. Orang biasa-biasa boleh. Budak-budak pun boleh. Sekolah pun boleh. Kita terima seadanya. Dengan kembang, dengan tak kembang. Mana bunga cantik dengan kurang cantik. Kurang cantik. Mana macam tu lah. Kehidupan dia macam hari ni abang punya rezeki nasib mungkin dah dapat bunga yang 3 hari. Kemungkinan kawan-kawan dalam besok lusa tu nak datang mungkin hari yang kelima tu berpandu pada nasib lah. Macam tu lah. Ni kira ada kelebihan juga ni hari ini. Sebabnya semua boleh tengok kategori. Baby, bunga kembang, bunga mati. Bunga mati. Ni. Ni ada bunga baru hak tak buka lagi ni. Tepi. Hak ni. Bunga yang dah buruk. Tapi sebelah dia tu ada bunga baru. Di mana hari tu buka tu? Suar. Ni seminggu lagi comel belakang tu. Ni anak. Sikit lagi. Hati tengok bunga rafflesia. Puas hati boleh tengok bunga. Hak paling puas hati kali kita boleh tengok semua stage. Daripada baby, daripada kecil-kecil ni. Kecil-kecil ni, kecil satu. Lepas tu hak kembang dah. Hak nak kembang. Lepas tu hak dah layu dah. Kan tanam dia akan mati. Betul lah. Okey, kita dah sampai. Perjalanan balik. Perjalanan balik bila tak shoot mana sebab sama dah. Dan inilah kita lalu retak gantung kita sekali lagi. Dan berakhirlah kita punya ekspedisi pencarian bunga rafflesia sepanjang 2 jam. 2 jam apa nak? Plan asal 4 jam. Kita dah keluar ni. Ni.
Okey, berakhirnya kita misi kembara mencari Rafflesia. Puas hati. Puas hati eh? Alhamdulillah. Baik. Terbaik. Okey. Baik.